Pernah tak anda terfikir sejauh mana agaknya kita sanggup pergi demi ilmu? Hari ini, kita akan selami satu kisah benar yang luar biasa tentang pengorbanan dan keazaman yang merentasi beribu-ribu batu. Cuba kita fikirkan sekejap soalan ni. Bukan secara kiasan, tapi secara fizikal. Sejauh mana anda sanggup berjalan semata-mata untuk dapatkan ilmu yang anda betul-betul nak? Nah, kisah kita hari ini adalah tentang seseorang yang menjawab soalan ini dengan satu perjalanan yang memang epik. Kisah kita bermula di Andalusia, di Spanyol. Watak utama kita ialah seorang pemuda bernama Baqi Ibn Makhlad. Dalam hati dia, ada satu impian yang membara, satu cita-cita besar untuk belajar terus dari sumber yang terhebat. Matlamat dia sangat jelas, tak ada simpang siur, cuma satu, dia nak sampai ke Baghdad dan berguru dengan ulama terulung pada zaman tu, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sahaja, inilah satu-satunya perkara yang mendorong dia. Jadi, bila matlamat dah jelas, maka bermulalah sebuah pengembaraan yang akan menguji segala-galanya. Ujian ketahanan fizikal dan mental yang bukan calang-calang. Jaraknya, lebih dari 1,000 batu. Cuba bayangkan sekejap, skala perjalanan yang sangat jauh ni. Laluan dia memang satu ujian yang getir. Dari Andalusia, dia berjalan kaki rentas seluruh Afrika Utara, kemudian Mesir, barulah sampai ke Baghdad. Dan yang paling penting kita kena faham kat sini, semua ni dia buat dengan berjalan kaki. Tak ada kenderaan, tak ada keldai, tak ada unta, hanya dengan 2 kaki dia. Tapi selepas dah harungi macam-macam kesusahan dan akhirnya sampai ke destinasi, Baqi berdepan pula dengan satu halangan yang dia tak pernah duga. Boleh jadi, inilah ujian dia yang paling besar. Cuba anda bayangkan perasaan dia masa tu, selepas berjalan beribu-ribu batu, berbulan-bulan lamanya, penuh dengan harapan. Tiba-tiba, dia dapat tahu yang Imam Ahmad, guru yang dia nak sangat jumpa tu, rupanya sedang dikenakan tahanan dalam rumah. Tak boleh keluar, apatah lagi nak mengajar. Hancur luluh harapan dia. Jadi, kenapa boleh jadi macam tu? Sebenarnya, pada waktu itu, ada satu pertembungan ideologi yang besar. Kerajaan masa tu dipengaruhi oleh doktrin Mu'tazilah. Manakala, pendirian Imam Ahmad pula berbeza mewakili Ahlus Sunnah. Disebabkan perbezaan pandangan inilah, beliau dihukum dan dikurung di dalam rumahnya sendiri. Tapi, di tengah-tengah rasa kecewa yang amat sangat ni, Baqi tak putus asa. Sebaliknya, satu rancangan yang sangat bijak mula dirangka. Dan ini memberi sinar harapan yang baru. Hebatnya, Imam Ahmad sendiri yang cadangkan helah ni. Dia suruh Baqi datang ke rumah dia setiap pagi, tapi menyamar, berpakaian macam seorang peminta sedekah. Jadi bila Baqi ketuk pintu, Imam Ahmad akan keluar dan secara rahsia, dia akan sampaikan 1 atau 2 hadis kepadanya. Begitulah cara Baqi belajar setiap hari, dengan penuh rendah diri dan kesabaran yang luar biasa. Masa pun berlalu. Keadaan politik negara akhirnya berubah. Dan perubahan inilah yang membawa kita kepada kemuncak kisah yang sangat-sangat menyentuh hati. Akhirnya, pemerintahan bertukar tangan. Imam Ahmad pun dibebaskan. Beliau mula mengajar semula secara terbuka. Dan Baqi, akhirnya dapatlah duduk dalam kelas macam pelajar lain secara rasmi. Tapi ada satu hari tu, satu perkara yang menakjubkan berlaku. Di tengah-tengah kelas yang penuh dengan ratusan pelajar, Imam Ahmad perasan yang Baqi tak ada. Dia tanya, mana pelajar dari Andalusia tu? Orang pun jawab yang Baqi sedang sakit. Dengar je berita tu, Imam Ahmad terus buat keputusan nak pergi ziarah Baqi. Bayangkan, seorang ulama besar nak datang, melawat. Berita ni tersebar dengan sangat pantas. Tuan rumah Baqi, yang sebelum ni bagi dia tinggal kat tempat yang ala kadar je, tiba-tiba jadi panik dan malu. Cepat-cepat, dia sediakan satu bilik yang jauh lebih elok dan selesa untuk Baqi. Semata-mata nak jaga air muka sebab Imam Ahmad nak datang. Dan bila Imam Ahmad tiba dan nampak keadaan Baqi, beliau pun mengucapkan kata-kata yang menjadi pengiktirafan tertinggi. Sesungguhnya, inilah dia, seorang penuntut ilmu sejati. Pujian ni, ia lebih dari sekadar kata-kata. Ia adalah pengesahan untuk segala penat lelah, kesabaran dan semangat yang Baqi dah tunjukkan selama ni. Jadi, apa pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada kisah yang sangat-sangat memberi inspirasi ni? Kisah Baqi Ibn Makhlad ni, ia tunjukkan pada kita apa erti ketabahan yang sebenar. Ia juga tunjukkan erti kerendahan hati yang mendalam, sanggup menyamar jadi pengemis demi ilmu. Ia juga tentang kesabaran yang tak dibatasnya. Dan sudah tentu, dedikasi yang ikhlas, semata-mata kerana Allah dan kerana ilmu.
Dan kisah yang hebat ni bukanlah cerita dongeng ya. Ia benar-benar berlaku dan didokumentkan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya yang menghimpunkan kisah-kisah kesabaran para ilmuwan terdahulu. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita sama-sama renungkan. Dalam hidup kita hari ini, dengan segala kemudahan yang ada, apakah ilmu, tak kiralah kemahiran ke, pengetahuan ke, atau kebijaksanaan yang bagi anda sangat berharga, sampaikan anda sanggup menempuh perjalanan 1000 batu untuk mendapatkannya?